Salam sejahtera. Okey, hari ni satu lagi topik. Ni satu lagi Astro. Okey. Saya ni dulu adalah pasang Astro Dah pasang Astro. So semakin lama semakin teruk dia punya perkhidmatan. Bila hujan confirm lah ada masalah, tak nampak, tak dapat. Lepas tu bukannya kau nak tolak bila tak nampak movie tu, bukannya kau nak tolak, kau nak potong duit tu sebab benda tu kegagalan daripada kau sediakan satu perkhidmatan yang bagus. Lepas tu kau suruh beli pasal internet punya box pula, tambah duit lagi. Kau ingat orang kampung ke yang kita nak pasang kat rumah mak bapak kita tu, ingat dia orang semua kaya ke nak bayar So dulu adalah saya pasang Astro ni Okey. So makin lama makin teruk dah filem dia ulang-ulang. Hari ni pukul 5 petang buka cerita A. Besok pukul 7 pagi buka cerita A. Tidur pukul 7 petang buka cerita A. Asyik benda yang sama je. Okey. Lepas tu itu bukan ulang satu hari, bulan depan pun sama benda tu diulang cerita. Dah tak ada modal kot. So orang pun tak nak buat movie, tak nak jual dekat dia kot. Itu satu part. Part nombor 2, iklan. Iklan dia semakin lama semakin merapu. Kita bayar perkhidmatan TV tu, bermakna kita dah bayar kau punya siaran tu, kita dah bayar. Okey. Bila kita dah bayar siaran tu, bermakna kau dah dapat duit daripada kau punya pengoperasian lah. Kalau macam TV-TV percuma ni, kita tak perlu bayar. Dia ada iklan tu, kita faham lah dia nak dapat duit. Okey, kita faham benda tu. Engkau dah dapat duit daripada kami, yang pembeli ni, yang pelanggan ni. Lepas tu kau memang dah charge lah dekat iklan tu untuk tayang iklan. Lepas tu kau charge dekat pengguna, penonton lagi. So benda ni makin lama makin berarutan. Saya pun pakai package family je. Saya tak nak ambil pun yang mahal pun. Lepas tu adalah pusat panggilan diorang pula dot call buat offer tu. Awak ni bertuah tau dapat panggilan macam ni. Dapat panggilan telefon daripada kami offer harga macam ni, itu ini. Saya pun dah banyak kali tahu. Saya dah cakap saya tak berminat. Ada satu hari tu dia call pukul 9 pagi tau. Dia call saya tengah tidur bangun. Kami daripada Astro, kami nak tawarkan package. Saya kata saya tak nak. Awak dengar dulu package apa yang kami nak tawarkan. Okeylah. Jadi saya pun tak dengar pun apa nak tahu. Saya letak tepi, malas dengan tidur kan. Lepas tu dia kata nak tak? Saya tak nak. Kenapa awak tak nak? Dia muncul macam ni lah kan. Nak apa bisnes nak laku. So saya cakap lah okey macam ni lah kau boleh tak jangan push saya Kalau kau nak promote channel kau, pastikan aku ada 2 permintaan. Boleh tak? Apa dia tanya? Kalau you boleh buat 2 permintaan ni, saya akan tambah package apa yang you suruh. Full package pun saya boleh ambil, tak ada masalah. Apa dia? Nombor 1, saya tak nak filem tu diulang-ulang. Okey, tayangan tu diulang-ulang. Boleh tak? Oh tak boleh macam tu. Tak boleh, janganlah call saya. Nombor 2, saya kata boleh tak jangan ada iklan. Lagi-lagi channel Tamil. Iklan kemenyan lah, iklan colok lah, serbuk kari babas lah, serbuk kari ala gapas lah, macam-macam iklan kau taruh dekat ni. Dekat siaran tu lah. Kami dah bayar, kami bayar bukan nak tengok iklan. Dah lah iklan panjang-panjang. 1/3 drama adalah iklan. Drama biasa 20 minit, tapi disiar 30 minit. So 10 minit tu disapunya iklan. Kita bukannya nak tengok iklan, kita nak beli channel tu untuk tengok movie. Dia kata tak, kita nak genapkan masa. Kalau satu drama tu 20 minit, 10 minit tu kosong. Saya kata kenapa you nak kosongkan? Pukul 12 sampai 12 contoh. 12 sampai 12.40 drama A, 12.20 sampai 12.40 drama B, 12.40 sampai pukul 1 drama C. Habis cerita. Tak ada pun kosong kat sana. Management timing saya kata. Lepas tu ini, lepas tu saya dah kata you jangan call saya lagi. Lepas tu dah settle. Lepas beberapa bulan dia call lagi. Orang lain pula lah call offer. Saya tak banyak cakap. Saya telefon, saya nak potong Astro. Cik, kenapa awak nak potong? Saya tak suka saya diganggu oleh pihak Astro. Sales dia macam ni. Okey. Jadi saya kata saya nak potong Astro. So dia macam dah ni lah. Lepas tu saya pun call Astro. Saya kata saya nak tamatkan perkhidmatan you.
Sebab saya tak berminat untuk tonton movie-movie dekat you punya channel, you punya platform. Saya lebih suka tengok dekat TV1, TV2, TV3. Lagi bagus dan lagi puas hati kualiti movie yang ataupun drama yang ada. Okay, saya pun terminate. So kepada pelanggan-pelanggan Astro, jurujual Astro ke, ejen Astro ke, yang kerja pusat Astro ke, kau tak payah nak promote Astro kalau orang dah tak nak. Okay? Kau boleh promote kalau orang tak nak, dah tutup mulut, diam. Tak perlu nak expose lagi. Bila orang tanya, engkau tengah-ngah pula. Okay? So, saya nak nasihatkan kepada pengurusan Astro lah. So, nasihatkanlah you punya customer service tu, tingkatkan perkhidmatan, tak perlu ganggu customer dia. So, disebabkan torture daripada you punya customer service lah, saya tamatkan perkhidmatan Astro. Saya tak perlu lagi Astro. Okay? Itu saja. Terima kasih.